So bila yang aku terjah tu, aku tak expect impak dia sangat besar lah dalam hidup aku. Sampai aku kena diugut tut. Sampai pernah orang nak datang rumah aku, nak pukul. Pernah sampai tahap orang hina keluarga aku. Aduh. Yang paling teruk apa yang orang cakap ni, kalau kahwin ni confirm tak bahagia. Sebabkan diorang marah lah dengan apa yang aku buat. Kalau kau boleh tengok video tu kan, nampak macam menggantikan melodi lah. Sebab kau akan buat segmen terjah, tapi dia gantikan dengan spekulasi. Kau berjalan, nampak shot nampak shot dalam kereta. Lepas tu nampak aku berjalan pergi ke rumah, interview, pergi panggil ketuk rumah orang tu, tanya macam mana. Tapi sebenarnya apa yang aku buat tu. Welcome back. Kembali kita dalam cerita apa? Cerita malam Jumaat, bukan cerita biasa. Siapa ada kisah dia? Cerita malam Jumaat bukan cerita biasa. Tak terduga penuh kejutan di setiap sudut. Jelajahi mimpi, menikmati suasana. Bila rasakan getarnya jangan ragu, ikut. Terima kasih kepada yang masih lagi maintain kekal segar tonton episod kita, dan sekarang ni kita bertemu dalam part 3. Alright, jangan lupa juga untuk terus ke Gempak Most Wanted. Betul. Pilih program Digital Trending. Undilah Cerita Malam Jumaat, 10 undian untuk satu akaun. Pakailah banyak-banyak akaun. Betul. Pinjam akaun mak kerja. Setiap hari tau. Sehari 24 jam sekali je kan. Kalau dia orang sekali je cok undi. Dah macam tu. Sekali lah. Mana maunya. Undi ni dia bukan pasal sekali, dia kena banyak kali. Tak boleh kata itu PRN dekat negeri sekali je undi bang. Itu lain. lain. Ni lain. Ini bukan pasal kita nak pilih adun tempat ataupun parlimen tu apa. Bukan. Ini nak dapat platform tu. Bukan apa kita ni tak pernah tercalon, jadi excited lebih. Tolonglah. Tapi first of all, kita nak ucapkan terima kasih jugalah Azwan kepada yang mana dah undi kita. Ya, betul. Sampai kita berjaya juga melangkah ke dalam top 10 tu, kita jadi top 5. Dan sebenarnya first terima kasih kepada yang mencalonkan kita tu. Kita tak tahu siapa, tapi terima kasih banyak. Kalau tadi kita dengar guest kita dia sebut pasal arwah abam, dia selut dan dia berterima kasih. Kita berterima kasih kepada korang macam tu jugalah. Sebab kita tak tahu tau, kita nak hantar pencalon baru pun susah. And then korang bercalon dengan kita. Sabarlah. Tiba dah kenapa kan. Okay, alright, kita masih lagi bersama dengan Is, seorang wartawan hiburan. Okay. Kalau tadi Is ada cakap dia daripada study, lepas tu dia pergi intern dekat Media Prima. And then lepas tu pula acah-acah sikit, belajar buat macam host kan. Bos tengok macam okey, Jadi wartawan kan. Tapi tak jadi wartawan lagi kan. Kau masih lagi ikut task macam pegang kamera semua. Okay, start bila kau punya pengalaman yang mana kau dah mula ajukan soalan-soalan panas kau ni? Ajukan soalan panas aku start dapat court case. Court case. Kes mahkamah. Kes mahkamah. Okay. Kes mahkamah tu aku start ajukan soalan panas. Sebab masa tu aku macam, uish, nak tanya soalan apa ni kan. Takut juga. Tapi terima kasih kepada my mother lah, aku panggil mak angkat aku lah, Michelle. Masa tu lah dia ajar aku lah macam mana nak bentuk soalan tu, nak kembangkan macam mana. Tapi selebihnya kau kena buat sendiri lah. So kat situ lah aku start mula bermain dengan soalan panas. Which is first yang aku interview masa tu Farid Kamel. Yang court case dia tu. Masa tu aku perasaan yang agak, uish, tak boleh bayangkan lah kau interview Farid Kamel dekat court case. So kat situ lah bermula dia. So soalan tu, masa tu yang aku ingat lah, masa tu je aku buat soalan, Michelle yang akan tengok. Okay, soalan ni kena tak? Dia akan check. Okay, kita baru lagi kan. Tapi aku rasa satu penghargaan dan juga satu penghormatan lah untuk dia. Sebab dia bagi aku peluang masa tu. Sebab aku tak tahu kenapa dia pilih aku, sedangkan banyak ada reporter lain yang senior. Tapi kenapa dia pilih aku? Mungkin masa tu dia nak bagi aku peluang. Okay, kau dah hampir setahun kau tak buat soalan panas, kau tak buat story panas, asyik interview hati-hati biasa je. Kali ni kau buat pula court case. Masa tu So bila aku buat tu, aku baru tahu peritnya punya kau kena bangun pagi. So bila nak tunggu tu ambil masa yang agak lama cok kan. Court case ni bagi call time pukul 8 katanya. Orang kata defendant atau bukan defendant, dia punya mangsa tu akan datang kan. Tak kisahlah artis ke siapa ke. So plaintiff akan datang, contohnya siapa-siapalah, tak kisah artis ke siapa, kita kena tunggu.
kadang-kadang cakap pukul 8 tapi dia akan delay sampai pukul 11, pukul 12. Okay. Tapi kita dah bangun pagi. Yelah. Pukul 6 pagi dah bangun dah. Yelah. Sebab masa tu aku tak ada motor, so aku ada kereta. So kau tahulah nak gerak daripada Sungai Buloh nak pergi ke contoh katakan PJ, jam. Kau kena gerak lagi awal Lagi daripada awal. orang yang bangun. Betul. So aku bangun pukul 5.30, pukul 6 aku dah gerak. Sampai-sampai ngam-ngam pukul 7 lebih aku tunggu tu baca. Tunggu cameraman mesti tak sampai lagi kan. Okay, tak apa, cameraman sampai pukul 8, okay, ngam shoot review semua. So kat situ lah bermula soalan panas aku. Lepas tu aku mula bertanya dengan reporter-reporter sini lain, minta guideline. Terima kasih juga dekat tim-tim Melody masa tu. Kak Izzah, Adit, Ria, Nick Syafiq. Terutama sekali thanks to Michelle Wee lah. Dia bentuk aku lah sampai aku jadi sekarang. Dan masa tu aku baru tahu payah jadi wartawan ni sebab sebenarnya orang nampak wartawan sebagai seorang yang on erti bahasa kasar lah aku boleh cakap, penyebut hal orang. Buka aib, sebab aib. Tapi sebenarnya berita macam tu lah yang korang nak tengok. Dia macam simple lah. Kalau korang tak nak tengok berita tu, tak payah tengok. Pergilah. Kalau korang rasa benda tu macam mengaibkan ke ataupun ni, tak payah tengok. Pergilah buka cerita lain, betul tak? Simple lah. Dia komen kan. Tak payah komen. Slide je lah. Kalau rasa macam story yang disampaikan tu agak macam tak kena di mata korang, pergilah tengok bulletin utama ke. Tak payah tengok gosip. Tapi sebenarnya kadang-kadang manusia ni dia cakap je, tapi sebenarnya benda tu yang dia nak tengok. Dia nak tahu. Macam kau banyak tahu dia tu cakap sebab apa. Mesti Betul. tahu. Mesti nak tahu. Confirm. Dia memang busy body gila. Betul. Macam tadi dia tanya aku tadi, Is ni kenapa Is? Netizen kau punya. Sangat. Jiran dia berapa kali pindah. Tak selesa. Biasalah tu. Perasaan ingin tahu mesti ada. Semua orang ada kan. Okay, sikit lah. Kau pernah kena marah? Kau pernah kena macam dia ajuk soalan tak kena gaya ke apa, tiba-tiba ada pengalaman macam tu ke apa kan? 11 tahun aku dalam 11 tahun aku dalam industri. Tipu lah tak pernah. Pernah kena maki, pernah kena hina pun ada, pernah kena cemuh pun ada. Aku boleh cerita satu kejadian masa tu aku dekat Media Prima. Okay, kejadian tu berlaku, aku kena marah lah dengan seorang artis ni. Okay. So aku nak interview dia masa tu sebab dia baru kahwin. So kita bawa nama Melody. So nak interview dia kat situ. Lepas tu dia boleh cakap kat aku apa tau, aku ingat lagi kejadian tu. Okay. Dia kat dalam bilik kat Prime Work Studio. So dia tengah meeting tau. Dia baru turun daripada tingkat atas. Turun aku nampak dia, aku ambil kamera aku terus pergi interview dia. Nak pergi interview dia, aku cakap dia, Assalamualaikum bang, saya nak interview abang sikit boleh? Terus cakap aku, kau siapa? Aku cakap alamak, aku tahu dia punya reaction tu tak berapa gemar ataupun tak berapa minat dengan Melody. Dia nampak my flight aku Melody tu. Terus cakap, kau nak apa ni? Tak, saya nak interview abang sikit bang. Abang kan baru kahwin. So saya nak minta abang punya, yelah, orang kata sedikit ucapan untuk peminat. Nak tanya keadaan abang sekarang macam mana, okey ke semua. Bang, sikit je bang. Tak apa, tak ada soalan panas bang. Saya tahu Melody ni memang soalan panas, tapi tak ada soalan panas. Benda yang bebas je, yang untuk di-sharekan ataupun dikongsikan kepada peminat. Kau faham tak? Aku tak nak. Dia cakap. Aku pandang kiri, aku pandang kanan. Orang semua tengok aku. Dia tak pandang ke aku. Dia terus keluar. Dia straight tegak. Masa tu ada pintu tau. Pak, pintu dia tolak. Dia terus gerak. Aku terus terduduk. Masa tu aku duduk. Orang geng-geng Media Prima datang aku. Tepuk. Sabar. First time aku kena. Pelakon. Dia pelakon. Dia lelaki perempuan? Laki lah. Abang kan? Orang ni tanya. Seram aku ni. Abang, laki lah. Laki lah. Kau tahu kadang aku panggil perempuan abang. Laki Dia lah. berlakon drama. Tak boleh kita tahu lah. Bahaya. Cukup lah sampai situ. Tapi memang pengalaman tu buat aku rasa macam tak sangka dia macam ni Sebab tengok dari segi fizikal dia, dari segi look dia, karakter dia yang dia selalu bawa, dia orang yang tak macam tu.
Sebenarnya aku tak sebut. Dia seorang macam ni. Dia sebenarnya seorang macam ni. Artis tu sebenarnya macam mana? Kita wartawan Kau nak jadi sekali. hamster ke? Kita wartawan. Kau nak jadi hamster? Hamster ni. Sebenarnya tu. Dia macam ni. Dia kelakar ke? Dia serius ke? Dia penyayang. Okay. Dia kelakar. Dia sebenarnya baik dalam TV. Baik. So dia pemurah pun dia. Dia selalu tolong kawan-kawan. So bagilah dia pelakon ke, penyanyi ke, pelawak. 3 ni je lah contoh. tak boleh dia selebriti. Geram. Aku ingin tahu tau. Tak ingin tahu sangat. Aku ingin tahu Jangan tau. kena saman aku. Tapi kejadian tu buatkan aku sedar. Rupanya tak semua artis nak media. Tak semua artis nak diinterview dengan media. Sebab kadang-kadang ada setengah artis beranggapan media ni terlampau buka aib. Ataupun terlampau menyibuk lah senang cakap. Tapi tak semua macam tu. Ada segelintir lah. Sebab ada setengah beranggapan macam kenapa diorang perlukan media? Sebab diorang nak berkarya. So bagi diorang lagi pentingkan karya. So tu lah. Oh, ni antara ketika kau kat Melodi ni. Melodi kat Imstar lain cerita. Episode lain. Lain. Tapi itulah benda tu yang buat aku jadi macam payah jadi wartawan punya. Baru first time kena kan. Kena maki hamun. Lepas tu aku pernah kena pula satu kejadian yang masa tu aku hujung tahun. Okay. Cerita ni tak tahu lah. Kalau Kak Michelle tengok, kalau Kak ingat lagi lah kejadian ni. Masa tu aku bawa balik pada Ipoh. Okay. Shooting untuk Melodi Terhangat dengan Awal Syahri dengan Jananik masa tu. So dah habis, dah balik, tiba-tiba Michelle cakap, "Sister, awak pergi satu event ni jap." Aku cakap, "Alamak kau, kita bawa balik beli Ipoh ni, penat ni. Takkan terus pergi." Tapi sebabkan aku ni ada satu perangai, aku passion dengan satu benda. Penat aku tolak tepi. Aku tak fikir. So aku cakap, tak apalah, aku pergilah. Aku pergi event tu kat Shah Alam, dekat Padang Jawa. Masa tu ada event pelancaran filem. So ada seorang pelakon ni, aku tak tahu apa dah jadi dengan dia dan kenapa dia jadi macam tu. Sebab aku mula nak interview dia pasal Melodi, dia ada Melodi Terhangat. So kita akan bertanya mengenai macam mana orang kata macam mana keadaan dia tahun tu. So harapan dia untuk tahun tu dan juga planning dia untuk tahun depan. Macam mana. Aku nak tanya soalan tu lah. Assalamualaikum. Aku panggil Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Kita polite kan. Dia tinggi kan. Aku bagi tahu aku pergi ni tinggi. Okay. Assalamualaikum. Bang, saya nak interview sikit boleh? Dia pandang aku. Kau nak apa ni? Kau datang PC. Kau boleh tanya aku nak apa? Kau rasa aku nak apa? Nak makan? Takkan datang event nak makan je. So aku cakap, nak interview bang sikit pasal ni. Kau nak tanya apa? Bang, saya Melodi nak buat untuk segmen Melodi Terhangat gini-gini. Aku dah explain. Dia tak sempat habiskan aku punya explain. Dia cakap, aku tak nak kau tanya aku soalan panas ataupun peribadi. Gosip-gosip aku tak nak. Kamera kau kena pecah bila? Aku macam bela-bela tu. Benda pecah. Aku ingat kamera aku dah pecah. Aku pusing kamera tu. Okay. Pecah? Elok je. Aku macam tu. Tak fikir benda marah aku macam tu. Sebab masa tu aku dalam keadaan penat cot. So bila kita penat, kita tak fikir sangat orang marah kita punya. Otak dah lantak kau. Janji kau siap kerja dah. Dapat task balik dah. Aku tanya kau last lagi sekali. Bila last kamera kau kena pecah? Aku cakap, ni dah nada dia dah lain. Aku cakap, kenapa nak pecah kamera pula? Tadi dekat bawah, tadi aku dah nak pecah kamera H-Live. CK Faizal, kalau kau tengok video ni kau mesti ingat kejadian ni. Okay. Dia kata, dia kata, tadi H-Live nak kena pecah lah kamera. So dia kata aku, kau nak kali kedua kena pecah. Aku cakap, wow. Okay. Tak apalah. Tegang weh masa tu. Aku masa tu sorang shot kan. Pegang kamera dengan pegang mic macam tu. Kau faham tak perasaan Kau nak pecah kamera? Kenapa? Kita mana nak tahu. Macam, alamak, tak ada. Saya tak ada nak tanya soalan panas-panas masa tu. Saya nak tanya soalan mengenai perkembangan yang untuk tahun ni je macam mana, dan juga harapan untuk tahun ni, dan juga planning untuk tahun depan macam mana. Macam ni boleh tak? Okay. Kalau kau tanya soalan panas, kamera kau pecah. Kau siap Tapi aku bodoh. Pergi tanya juga. Kau tanya kat soalan panas? Tak, aku tanya soalan yang patutnya kalau betul-betul kau gerak je lah. Betul tak? Tak payahlah orang tak nak kan. Orang nak bagi tak nak. Kau interview kat biasa. Aku interview juga. Scope, kerja, passion.
Kang fikir balik ni tak dapat story. Okay. Michelle marah. Aku nak juga story tu. So apa harapan untuk tahu dia benar-benar. Rupanya member sudah bengkak dengan aku. Masa tu kat PC yang ramai tu kan, muka dia dah lain. Aku macam balik Mood dia tak okey sebab okey yang lah. first kejadian tadi tu. First kejadian ni sebab masa tu aku kan belum masuk M-Star lagi. M-Star dah tanya dia soalan panas. Dia membawa sampai ke atas. Aku sampai tercari siapa M-Star yang interview tu masa tu. Punca dia lah jadi macam tu. Tapi itulah, orang kata sebenarnya bukan punca dia. Sebabkan kejadian tu berlaku sebab mood dia pun tak okey. So tak boleh salahkan sesiapa. Yelah tu. Sebab kadang-kadang kita tak tahu orang punya masalah. Yelah. Manusia kan. Kita manusia. Macam-macam emosi. Boleh swing, kau pun boleh swing tak? Betul. Itu lah. Itu susah pun. Tu cakap wartawan susah pun nak adap. Nak Okay. kena baca mood. Sebab kau lagi lah kau nak cari berita sensasi. Dan artis tu contoh ada berita pasal dia, gosip pasal dia. Dia mesti dah pressure tau. Orang duk ni tanya. Tiba wartawan datang tanya lagi. Itu dia kadang-kadang tak payah kawal kat emosi kan. Macam mana kau nak adap sebenarnya benda tu? Cakap pasal emosi sebenarnya kau kena pandai main dengan soalan. Maksudnya bijak bermain dengan kata-kata. Kalau kau tahu artis tu dah, aku pernah dah. Aku pernah interview artis yang legend lah bagi aku, macam Dato' Awi. Okay. Aku pernah tanya soalan panas kat dia. Dato' Awi bro. Kalau kau tanya soalan panas, kau tak rasa kau kena tunggu kat Bukan pecah kamera. bukan pecah kamera, pecah muka. Sorry Tok Guru tu. Tuan. Dia lieutenant, lieutenant kenal. Aku lieutenant, tuan. So dengan dia pun aku pernah tanya soalan panas juga sebenarnya. Tapi cara kau bermain tu lah kena penting. Kena pandai bermain. Okay. Sebab bila kau tanya soalan agak kasar ataupun direct terus, siapa je suka. Macam contoh aku tanya kau, kau betul ke kau curang? Direct Contoh aku tanya kau, boleh. Tapi muka aku, cara aku tanya, betul ke Wan, aku dengar kata kau curang Wan, kau ada main kayu 3, betul Panas kan? Tapi apa kata kau tukar benda tu jadi macam, betul ke Wan, aku ada dengar dakwaan yang katanya kau ada hubungan sulit ke macam mana. Tapi tak tahu sejauh mana benda tu, adakah benar benda tu. Boleh tak kau jelaskan dengan lebih lanjut? Sedap sikit. Kan sedap ni. sikit. Betul. Itu je. Itu cara dia Cara dia. Okay, next ni. Macam mana kau boleh masuk M-Star? Kan kau cakap last tadi kau jadi admin KL Thunders. Okay. Lepas tu dah setahun lah sebenarnya. Aku mengajuk dengan industri lah pasal isu direhatkan tu. So aku berjadi dalam move. So aku jump pergi ke admin KL Thunders lah. Lepas tu masuk FMT, masuk Awesome kan. Kebetulan masa tu ada orang bagi aku message aku. Ada orang message aku, Salam Is, nak datang event tak? Dia cakap event apa ni? Event Muhammad Mentor dekat Star-Park masa tu. So bila masuk kat Star-Park, dia cakap dia Star-Park dekat ni dengan aku ni. Sebab aku punya court untuk diorang training kat Thunder tu dekat Titi Wangsa. So dekat. Dia cakap ingam sangat ni, aku lari hijab lah. Aku pergi lah. Aku pergi sebab aku dah rindu perasaan yang tak boleh digambarkan pada ketika tu lah. Sebab aku, yalah, kita main bermula pun dengan hiburan. Tiba-tiba bila buat sport ni jadi, kau jadi lain lah. Kau biasa gurau dengan budak-budak hiburan lain. Budak-budak sport gaya diorang sembang pun lain. Diorang gaya-gaya diorang kadang ada PL dia. So aku boleh baca je, aku tahu je. Tapi cuma kita tu lah, jiwa tu. So bila sampai kat event tu, aku nampak dua orang yang orang M-Star lah, pekerja M-Star, wartawan M-Star masa tu. Tapi aku masa tu dia dah naik pangkat. Bos. Tapi aku tak tahu dia naik pangkat masa tu. Nama dia, aku boleh mention boleh. Nama dia Zul Karami, ataupun Karami, bos aku lah sekarang. Dengan Tuan Hafiz. Tuan Hafiz tu dulu bekas pekerja TV3 Melody. So aku intern dengan dia dulu. So masa aku intern tu Tuan Hafiz ada lah. So aku jumpa dia, aku cakap, aku saja borak, Tuan Hafiz, Karami, apa khabar? Is, kau buat apa sekarang? Dia cakap, aku sekarang buat KL Thunders gini. Kau bukan buat dengan Awesome dengan politik apa semua tu? Tak, aku dah tak buat dah. Dia cakap, aku sekarang dah buat sukan, tapi aku rindu lah nak masuk hiburan balik. Aku cakap, ya ke? M-Star ada kosong tak? Aku melobi diri. M-Star ada kosong tak? Ada kosong boleh tak? Aku nak masuk boleh? Aku cakap, boleh lah. Aku cakap, boleh masuk lah. Dia kata, boleh? Nanti aku try tengok. Lepas tu Karami bos aku sekarang, dia kata, kau send resume nanti. Lusa tu baru aku send resume. Aku WhatsApp dulu. Lepas tu dia WhatsApp, dia kata, kau email? Aku email, aku tunggu lah. Sebab aku masa tu dah
consider jobless ke ni. Tak ada buat apa, freelance kan. Banyak buat job luar apa semua. So dia message aku, dia tanya, ada dapat link tak? Aku cakap, link apa? Link interview Zoom. So masa tu kan PKP pandemik yang musim kedua. Yang pandemik yang kedua tu. So dah boleh keluar, cuma tak boleh sangat lah kan. So interview pun semua pakai Zoom. So terima kasih juga kepada Karami, Tuan Hafiz dan juga my boss yang paling besar sekali, Abang Nizam Abdullah. Sebab diorang tiga ni lah yang sebenarnya buka ruang dan peluang untuk aku kembali dalam industri sampailah sekarang. So diorang interview aku, diorang tanya aku satu soalan, apa kau boleh bagi dekat M-Star? Atau aku cakap kat dia apa tau, saya tak boleh nak janjikan bulan dan bintang, tapi apa yang saya ada, apa yang saya mampu, saya bagi yang terbaik. Aku cakap sebab takut kalau saya bagi bulan dan bintang tak tercapai, aku cakap kan. Cuma apa yang saya cakap, saya insyaAllah saya akan cuba kotakan. Dan apa yang ada dekat melodi, saya akan implementkan dekat M-Star. Saya akan bawa dekat M-Star. Dan saya akan bagi lebih dekat M-Star. Aku cakap, okay. So dia pun habiskan tamat kat situ. Sebulan lebih kot aku tunggu. Lama punya nak masuk M-Star ni. Aku dah berjanggut dah. Sampai aku mesej Tuan Hafiz, Tuan Hafiz bila nak masuk ni, lamanya. Aku dah poket dah makin kering. Dah tak ada duit dah ni. Lepas tu dia kata, okay, minggu depan datang The Star. Bila datang tu lah, wow, macam ni punya office The Star. Okay, M-Star. Masuk-masuk, tak dapat tas lagi. Kau relax ke sehari tu. Hari kedua, ketiga barulah kau dapat interview artis. So bila interview, lain pula aku punya. Bila kau dengan M-Star. Dulu dengan Melody, kau bila interview, balik assignment, kau tak payah edit story tu. Ataupun kau tak payah keluarkan story tu. Kau boleh keluarkan hari Jumaat. Maksudnya Jumaat tu deadline dia. Melody TX ataupun publish hari Jumaat, hari Sabtu. Ahad. Silap terbalik, Ahad. 12. So bila 12, so hari Jumaat kita akan submit story. So kita boleh peram story tu kalau hari Senin sampai ke hari Jumaat boleh edit. Faham. Tapi M-Star lain. M-Star cara kerja dia, bila kau dah pergi event, esok terlusa kau kena keluar. Tak pun hari tu juga. Cepat. Aku tak biasa dengan pacing tu. Mula-mula terkekial lah. Yelah tu. Tapi bila dah lama kan aku cakap yang aku ni jenis cepat, fast learner lah. So jadi macam macam ni punya gaya. Edit lah laju semua. Macam ni punya. Dulu aku bila buat voice over, macam bila setiap story nak masuk ke story tu, dia kan ada voice over tau. So voice over tu aku akan tulis je. Yang baca dia orang lain. Abang Tabah Osman. Yang baiklah baru-baru ini kita ada berlangsungnya kesan. Ya, dia Melody. Suara dia kan. Tapi bila sampai kat melodi, suara kau, VO tu suara kau, aku tak biasa buat. Mula-mula aku buat macam, itulah luahan seorang pelakon apabila kita payah punya buat VO. Ya. Lepas tu aku macam mana dah buat VO ni kan. Berkali-kali aku take. Susahnya jadi macam kau baca. Kau baca macam tak nampak real. Nampak fake. Aku buka balik melodi. Aku tengok macam Abang Tabah buat. Aku tiru Abang Tabah pula. Dah jadi melodi pula. Sampai orang komen kat bawah. Aku tengok M-Star ke tengok melodi. So sikit demi sikit, alhamdulillah, terima kasih kepada, aku ulangi sekali, Karami, Abang Nizam. Dia bagi kepercayaan kat aku lagi. Dia cakap, kau nak apa Is? Kau bagikan kat aku. Aku bagi lah. Alhamdulillah aku wujudkan satu program spekulasi. Spekulasi ni kira dia macam ada bayangan sikit lah, ataupun macam satu orang kata ikutan daripada program Terjah dan juga Bikin Panas. Dan aku minta restu juga dekat Zuan Bikin Panas. Aku cakap dia, bang, saya nak buat program spekulasi, nak minta restu bang. Saya minta halalkan ilmu yang abang ajak saya, semua segala benda. Abang izinkan? Dia kata, apa Hang buat lah, Hang sambung lah legasi abang. Dia cakap macam tu kat aku. So aku macam okay. Aku call Michelle juga. Kak, saya nak minta izin kak, saya nak ambil template melodi sikit, nak masukkan dalam M-Star. Tak apa sis, apa ambil je, tahu awak punya cara, awak buat je. So kat situlah aku buat. So kat sinilah, di sinilah aku sekarang. Itulah cerita dia. So dekat spekulasi apa je kejadian. Korang boleh tengok kat spekulasi tu, Muhammad Sepah bagi statement, the first one yang dia kena tahan tu. Ya, saya lah Is yang pelawak kena tahan tu. Statement dia tu. Statement.
Mamat Sepah bagi kat aku seorang. Masa tu kan semua sidang akhbar pula media semua portal semua hanya tulis pelawak ditahan, pelawak tak ditahan ada siapa. semua kan. Tak ada siapa kan. Tapi Ah. M-Star the only one yang keluar masa tu lah. Mamat Sepah mengaku dia ditahan. Power kan. Power laju. And then kau baca review tu buat orang macam uish. Tanya tu dah dapat jawapan lah. Ni benda tu dapat dari situ lah sebab kau pun dapat dengan Mamat lah. juga. Mamat benda tu aku berbincang dengan Mamat juga. Dia pun willing lah untuk dia buat. willing. So okay lah. Sebab kalau nak tiba-tiba terjah Mamat tu tak boleh. So benda tu aku borak dengan Mamat, okay kita apa yang tak okay. Sebab kadang kita kena jaga sensitivity. Yelah tu. Sebab masa tu kes masih lagi berjalan. So aku tak nak menjejaskan mana-mana pihak. Yelah tu. Tapi Bahaya. ada juga yang kau terjah kan? Ada. Kau nak korek yang mana ni? Aku seram ni. Weh yang tu. Aku tak tahu juga yang kau terjah. Antara yang kau terjah. Siapa? Yang kau terjah apa lagi? Oh yang kau terjah tau. Ha. Terjah tu satu benda yang aku tak nak ingat lah kalau boleh. Tak nak. Dia bagi aku inggawan ngeri tu. Oh ini yang nak tahu ni. Ngeri. Kau nak sangat fame kan? Okay. Tuhan bagi kau fame. Kau nak sangat. Tapi aku sebenarnya kau tahu tak, lepas aku ni aku throwback sikit je. Okay. Lepas aku dah di fasa ambang kejatuhan tu, yang aku struggle gila. Dan otak aku dah tak fikir fame tu. Dan otak aku cuma fikir masa tu aku nak cari duit je. Aku nak cari duit, aku nak cari kerja. Aku nak hidup senang. Aku tak nak susah. So lepas pada aku masuk M-Star, aku dah tak fikir dah benda tu. Aku cuma fikir aku nak cari duit, nak cari makan, aku nak sampaikan berita sebab passion. Itu je lah. Tak pernah fikir pun pasal fame ke, pasal orang kenal ke apa. Aku dah tak peduli lah. Sebab lagi pun kalau nak cerita kan, M-Star pun rupanya boleh tahan dia punya view dia. Gila. Dia punya sambutan dia pun boleh tahan. Ya, sangat. Sebenarnya. So bila yang aku terjah tu, aku tak expect impak dia sangat besar lah dalam hidup aku. Which is sampai aku kena diugut, boleh sebut ke? Diugut tut. Sampai pernah orang nak datang rumah aku, nak pukul. Macam dia tahu je rumah aku kat mana. Pernah sampai tahap orang hina keluarga aku. Aduh, gila gak kena Yang paling teruk apa yang orang cakap ni, kalau kahwin ni confirm tak bahagia. Sampai macam tu sekali. Sebabkan diorang marah lah dengan apa yang aku buat. Sebab masa tu, yalah, aku mungkin macam kalau orang tengok video, kalau kau boleh tengok video tu kan, nampak macam menggantikan melodi lah. Sebab kau akan buat segmen terjah, tapi dia gantikan dengan spekulasi. Kau berjalan, nampak shot nampak shot dalam kereta. Lepas tu nampak aku berjalan pergi ke rumah, interview, pergi panggil ketuk rumah orang tu, tanya macam mana. Tapi sebenarnya apa yang aku buat tu, aku cuma nak dapatkan penjelasan. Sebab pada ketika itu artis tu senyap, tak bagi statement. So aku datang dengan cara baik. So tapi itulah yang kenanya akulah. Sebab orang semua kecam. Sebab bila benda tu keluar, berita tu keluar, orang semua start pandang serong kat aku lah. Tapi aku macam tak apalah, nak buat macam mana kan, lumrah hidup, lumrah sebagai seorang wartawan. Tapi impak dia boleh tahan lah. Sampai aku murung ni. Murung. Kena Kau ada anxiety, ada kerisauan melampau juga. Ada. Sampai tahap aku, bila benda tu berlaku, aku duduk satu kawasan yang sama dengan artis tu ni. So bila aku dapat tas, bos aku bagi, aku dah tahu dah rumah artis tu kat mana. So aku macam terfikir, aku tak fikir pasal story tu, tapi aku fikir pasal macam mana aku nak buat benda ni. Sebab aku kenal dia, anak dia pun aku kawan. So aku jadi macam malam tu aku tak boleh tidur. Itulah datangnya anxiety aku rasa. Terlampau fikir. Apa nak jadi. So penyudah dia aku buat juga. Aku langgar. Aku memang kaki langgar ni. Aku tak fikir apa akan jadi. Tapi lepas tu baru fikir. Passion sangat tu. Passion. So bila dah buat tu, impak dia lah. Orang sampai cakap kat aku, pernah artis bukan dia, tapi seangkatan dengan dia, dah kerakan lah. Kau tak nak cari kerja lain ni? Cari kerja yang elok sikit. Jangan buka air orang kan. Apa kau punya respon macam tu, Wan, kalau kau kena?
Gila Down juga kan. Berkat ke kerja kau? Oh. Aku pernah kena. Ustaz tau. Itu pun soalan terdiam. dia kan. Aku terdiam. Kau pernah tak Is kena macam hari ni kau ambil story dia, balik kau edit, besok keluar contoh. And then tiba-tiba story tu dia kata, apa ni semalam kita borak lain tu, asal kau statement macam tu pula. Macam tu. Walhal benda betul. Benar ke? Pernah. Serius Tahun lepas. Tahun lepas pernah. Disebabkan headline ni. Okay. Sebab padahal headline tu berdasarkan apa yang dia cakap. Dia cakap bagi contoh ayat dia cakap kan. So jadi headline. So yang tu lah yang diisukan, yang dipersoalkan lah. So benda tu, tapi aku bertindak rasional lah. Aku tak boleh nak melenting balik. Sebab itu statement tu daripada dia. Okay. So aku cakap dekat dia, aku panggil dia abang lah. Abang okay macam ni bang. Okay kalau kata side saya salah, saya minta maaf. Jadi abang nak macam mana? Abang nak take down ke, nak apa? Ataupun nak saya olah balik ke macam mana? Tak, aku nak kau betulkan tajuk ke. Aku cakap lain, kau cakap lain apa benda? Tak bang, itu tajuk M-Star memang macam ni, bukan saya buat. Aku cakap benda ni atas pembincangan bersama. Jadi kalau abang nak saya tukar tajuk boleh. Sebab dia dah bising-bising kan, nak panggil lawyer apa semua. So dia kata, tak apa, ikut kau lah. Kalau kau boleh tukar, kau tukar. Kalau kau nak take down, aku lagi suka je. So lalas tak nak panjangkan cerita, berborak lama juga lah dengan dia. Lalas kita orang take down story tu. Mudahkan cerita. Mudah kan? Tak payah fikir. Okay, soalan dia yang seterusnya adalah 2 kisah kau borak tadi, siapa tu? Itu dah pasal. Macam gitu je. Dia tak apa, dia tak ada bagi tahu pun. Kau ingat netizen tak hebat? Dia boleh cari ni, diorang ni. Diorang boleh cari ni. Kes siapa dia tapi cari dah ni. okey dah. Okay dah kan? Aku dah minta maaf kat dia. Dah jumpa okey lah, dah settle lah. Sekarang ni tak ada, kau tak ada apa masalah lah. Tak nak musuh dengan siapa. Yelah tu Janganlah, kan. Tak payahlah musuh-musuh. Betul. Tapi nak tanya lah, kau macam mana boleh dapat soalan-soalan kau nak terkejar hati artis tu kan? Dia tu nak tanya soalan kat artis tu. Soalan tu kau create sendiri ke? Ada dah diberi ke macam mana? Dia ada banyak sumber. Okay. Sumber pertama daripada netizen ni. Oh, Ada okay. yang DM aku, ada yang DM M-Star, dan ada juga yang sumber yang boleh dipercayai. Sebab tu ada keluarnya perkataan dakwaan. Okay. Dakwaan tu adalah orang ramai lah. Ataupun orang yang, contoh kau cerita kat aku, artis A ni sekian keluar kelab malam lah berjoli dengan orang lain ke apa. Okay. Aku akan gunakan kau punya info tu, tapi aku akan sebutlah dakwaan. Ada dakwaan yang mengatakan gini. Itulah cerita dia. Okay. Sebenarnya bukan dakwaan, dia daripada dakwan. Ni daripada dakwan. Bukan. So satu lagi, macam mana, contohlah macam M-Star kan, dia laju sangat lah cerita dia. Baru jadi pop dah keluar. Macam mana kau tahu kejadian tu baru jadi? Yalah, dapat info. Contohlah, ni kantor ni kena tangkap kalwat kata kan. Terus stop, M-Star dah cover. Yang tu pertama sekali, sikit je lah aku boleh cerita. Sikit je. Nanti kan bahaya kalau cerita lebih. Okay. Pertama sebab staff kita orang memang ada shift. So memang akan ada, setiap orang akan ada mood standby. So apa-apa yang berlaku, dia yang akan orang yang person in charge lah yang akan keluarkan, buat story tu. So yang mana yang bukan turn dia, okey lah, relax lah. Tapi yang cakap pasal yang kau tanya tadi, macam mana aku boleh dapat story cepat laju kan, Star boleh dapat laju kan, info daripada orang ramai juga. Ramai je yang DM Star, DM yang cakap kita, nak tahu cerita tak artis ni, nak tahu tak ini, tolong cover kan. Macam tu je. Daripada korang sendiri juga sebenarnya. Korang kan. Lepas tu bila dia cover, dia menyebuk. Korang yang suruh dia menyebuk. Oh, tu cerita dia. Okay, ni ada dia dah nak habis kan. Ada satu permintaan daripada producer kita. Apa dia? Dia kata, yelah, betul lah kita orang ni tak pernah diinterview oleh mana-mana wartawan sangat pun, kecuali masuk program tu lain. Ini macam yang sensasi terjah. Yang satu sebab aku pun tak ada kontroversi. Sama. So kau nak rasa kena review ni? Jangan tipu aku pun ada. Mana pernah masuk. Kau Melody pernah masuk, M-Star je belum. Dua-dua masa tu. Ada tak Lah tak tahu. Oh, tak tahu. Semua. Aku kalau pernah masuk M-Star pun, masa aku insiden hari tu je. Ada M-Star dah cover.
Tu aku accident masuk. Ingat kan? Itu adalah. Takkan nak kena accident lagi. Itulah pasal. Tapi at least keluar lah. Kalau concern nama aku, ada keluar M-Star lah. Ada masuk. Aku pernah masuk Azwan M-Star masa anak aku lahir dan anak aku meninggal. Oh, yang time betul-betul. Lepas tu aku masuk lagi M-Star. Lupa lah pula pasal apa kan. Lupa itu. Lupa. Nak Okay. ingat kan? Dah. Okay. Okay, kalau kau lah tiba nak terjah kita apa soalan. Aku takut lah saudara. Macam kita orang ni tiba-tiba tak ada story sangat. Tak ada story, kita tak ada story. Jumpa aku dengan Azwan. Okay, aku nak tanya korang lah. Okay. Short dan juga Wan. Korang daripada pelawak kan, tiba-tiba bertukar menjadi podcaster dan juga pengacara. Okay. Kenapa? Soalan kenapa first? Okay. Jawab. Kau lah jawab. Engkau lah. Kan selalu jadi. Alah kau lah. Kau kena cepat. Okay, sebab kita nak cari orang kata tu kepelbagaian dari segi dalam industri kita ni, dia bukan dia kecil, besar. Jadi kita takkan nak dikenali sebagai pelawak sepanjang masa. And then kita pun nak pergi total pusing semua yang ada lah. Pelakon, penyanyi, pelawak, pengacara, podcaster. Dan paling penting sekali kita nak ikut pengedaran zaman. Kadang-kadang bila kita pelawak, pada masa yang sama orang tak tahu kita pelawak sekarang ni. Sebab zaman dah berubah. Waktu kita pelawak tu mungkin waktu tu kita pergi, orang tu umur dia berapa kan. Sekarang ni umur dia dah meningkat, anak-anak dia besar. Tak kenal pun kita ni. Anak-anak Gen Z sebenarnya betul juga kan. Gen Z dia tak kenal lah kita orang. Sebagai seorang pelawak sebenarnya. Betul tak? Betul. Jadi kita pun cuba create satu rebranding baru. Buat podcast. Dan memang cerita aku pun nak jadi macam media sebenarnya. Dan kita macam kau M-Star tu aku punya macam mana benchmark yang aku tengok. Reference juga. Terima kasih. Ya, serius. Aku memang nak cakap aku memang nak jadi macam M-Star. Sebab okay kita Kenapa? nak Kenapa jadi macam Star? Tak tahu bagi aku M-Star ni dia ada segalanya. Bukan nak saja puji sebab aku ada, tapi memang aku memang layak M-Star dulu. Setiap hari aku tanya dia aku tahulah. Aku buka handphone aku tengok M-Star, aku baca. Sebab M-Star aku dia ada info semua daripada entertainment, artis, dia ada bagi tips, banyak tips aku pakai kat M-Star. Kan ada tips macam-macam macam-macam tips, ada kat sukan, ada juga hiburan luar, global. Sebab tu aku rasa best dia boleh sampaikan banyak info. Dia ni sampai tak baca M-Star, sampai skip dia punya makan, sampai skip meal. Betul ni macam dia ada betul. Serius. Dan macam aku pun sini pun kita pun nak kredit juga lah, M-Star. dekat M-Star Ace and then bos-bos yang ada. Aku memang daripada awal lagi kan, aku tak tahu daripada mana datang ni M-Star ni. Betul. Tapi pada masa yang sama aku rasa aku ni macam fan M-Star lah aku sebenarnya. Sebab sangat apa-apa aku akan baca dekat M-Star. Betul. Sampai tak aku rasa macam M-Star ni laju gila. Betul. Dia ada semua. Tapi kita kan ni aku nak kredit sikit lah. M-Star ni kau nampak benda yang panas, suka buka aib orang kan. Tapi aku rasa netizen ada yang terlepas pandang. Aku rasa korang pun tak tahu. Betul tak? Okay. Sebenarnya M-Star ada bantu orang tau. Ada bantu artis. Okay. Menerusi program M-Star baik. Baik, aku dah tengok. Aku dah tengok. Video-video ada. So dalam program tu kita bantu tau. Kita buat program CSR. Okay. Bantu bagi artis RM3,000. So bagi bantuan kata perubatan. Tapi kat situ netizen tak nampak. Netizen hanya nampak story-story panas. Yelah tu. Story-story baik, mana orang nak tengok? Orang tak tengok sangat. Benda tu. Padahal ada, sekarang pun masih ongoing. Yang terbaru kita orang buat pasal Alung Jimbara. Ya, aku dah tengok. Okay, ada baca. Betul-betul ada. So banyak lagi. Abang Abius pun pernah dapat RM3,000. So kat mananya orang cakap M-Star jahat? M-Star neraka. Tak. Itu adalah saham kami sebenarnya. Kan, tu. jangan itu. Dah sekarang ni alhamdulillah dah musim keempat dah. Satu musim ada 8 episod. So 8 kali 4 lah. Berapa dah? Kan. Aku ingat mungkin next M-Star boleh bantu kita. Tapi kena susah dulu lah. Okay, tu yang susah. Okay, cover lah story-story yang okay. Yang okay. Yang okay. Okay, tadi kata nak soalan panas kan? Ni satu soalan panas. Okay. Korang buat benda ni, cerita Malam Jumaat ni, adakah dia sebab korang rasa dunia lawak korang dah tak ada ataupun tak relevan? Senang cakap korang dah mati lah lawak. Faham. Dengan tadi saya dah ada awak pula. Oh ya. Yelah, kita bila kita di level bukan yang popular sangat lah, kita mau faham. Tapi kalau nak kata mati terus, alhamdulillah kita orang masih ada dalam industri, masih dalam bidang kita suka. Kita masih lagi buat MC. Betul. Pengacaraan di festival-festival di luar sana tu. Mungkin di kaca TV
Kurang lah. Sebab pun sekarang pun program lawak pun dah kurang orang tengok kat TV pun kan. Sebab tu lah kita pun, bukan pada kita lah, pada orang lain pun rasa pelakon, pelawak, penyanyi pun kita pun kena nak survive dalam industri. Kena cari something juga yang baru supaya kau kekal relevan juga sebenarnya. Betul. Itulah pendapat aku yang apa yang kita buat sebenarnya. Kalau kita tak buat podcast lah, kalau aku tak ada podcast lah, aku pun tak jumpa kau Is. Betul. Bila masa kau nak jumpa, kau nak interview kita bukan artis popular, kita bukan ada filem ke apa kan. So daripada podcast lah, bagi aku sangat bersyukur ke, alhamdulillah ni sebenarnya podcast Cerita Malam Jumaat ni menjadikan kita orang kenal dengan media, kenal dengan artis-artis. Betul. Thank you babe. Sebenarnya thank you kepada semua penonton kita ke, subscriber tu. Terima kasih kepada korang yang nyapot ke. Kita jadi proud jugalah dengan sangat. CMJ ni. Sebab bila kita pergi macam mana-mana event, contohnya event PC, press conference ataupun ada apa-apa saja kan, buat. bila kita present as kita daripada CMJ, kita pun dah mula dikenali oleh rakan-rakan media lain. Betul. Dan yang best ni pula, okay, ni best sebenarnya. Kita yang tak pernah masuk dalam orang kata apa kelompok media, kita tak tahu macam mana berkawan dengan media. Kita rasa media betul, mungkin macam aku awal jumpa kau gerun sebagainya kan. Sebenarnya dia friendly tu. Memang betul kan. Media sangat friendly tu kan? Kawan-kawan aku sangat baik. Tapi tak kenal, kita orang support each other. Tu yang best tu. Tu best tu. Sebab dia tak ada isu. Kalau kata macam dalam dunia kita orang, mungkin kalau kita angkat tangan nak soalan, kita akan mungkin selalu kena gelak, kenapa benda ni. Media ni walaupun kau siapa tu, tapi kau boleh tanya soalan dan orang tak ada orang. Siapa sih tanya soalan? Sebab dia orang tahu kau artis. Tapi aku pelik tau masa tu. Masa first aku nampak korang dekat event, aku tengok apa benda dua pelawak ni buat kat sini. Lepas tu duduk kat table media. Aku jam masa tu. Aku macam terfikir, apa benda ni? Ke dia orang nak jadi media? Ke macam mana? Ke dia orang salah duduk? Masa tu, masa yang kita jumpa kat airport. Lepas tu yang kelakarnya, bila time media tanya soalan, media mungkin tak apa-apa, tak ada lah a few yang tanya. Tapi tiba-tiba bila time part senyap tu, korang ambil mic, korang tanya. Aku jam. Korang tanya soalan, korang artis kot. Kenapa korang tanya soalan? Rupanya aku baru tahu, korang entiti media baru punya. Entiti media baru. Dia best lah. Nanti kita tak tunjuk ajar jugalah. Betul. Dia mungkin ada beberapa ramai yang kita boleh share, isn't it? Tu kita nak groom lagi ke, kita punya betul. Mungkin bakat kita kongsi pendapat lah. Boleh kan, insyaAllah. Okay Is, terima kasih banyak sudi kongsi cerita yang best-best. Best. Thank you babe. Sebenarnya Is ni, yelah aku tengok, kita tahu, kita kenal dia sebab kita tengok lah video-video. Ya biasalah daripada Komedi M-Star. Tapi tak pernah berborak depan-depan pun. Lah. Aku tengok dia pun beberapa kali dekat event-event kita pergi. Tapi aku serius tau. nak tegur, yelah kau serius tu, aku datang muka dia kan, aku nak tegur nak macam mana kan, dia tak kenal, aku nak cakap apa dengan dia. Lala sebenarnya aku start tegur dengan dia yang event Asfan tu sebenarnya. Itu first bertegur siapa. Aku dengan Is ni pula kan, kita jumpa adalah kau kerap datang kadang-kadang di Food Fest. Kau pernah datang tau. Jadinya mula-mula aku rasa macam segan. Aku tahu dia, tapi masa tu nak buat game dengan aku tarik, and then dia sebut nama aku. Cok, tak payah Cok, aku segan lah. Aku rasa macam dia tahu. sama lah dekat wartawan gempak siut dia kenal siut nama aku. Aku ni rasa aku tak adalah gempak mana, dia biasa. That's why aku rasa macam terima kasih kat Is, sebab kau jenis antara sebenarnya bagi kita orang wartawan yang humble juga. Betul kan? And then that's why kau ada dekat sini juga. So kita akan terus support each other. CMJ akan support juga apa saja yang kau nak buat, dan harap kau dapat support sama-sama. Boleh CMJ kan. Terima kasih sekali lagi sebab sudi untuk orang kata jadi guest. Betul. Ni first time kita ada guest wartawan babe. Aku pun first time jadi guest ni. Selalu aku TV orang. Kita dah buat benda lain ni sebenarnya. Episod ni lain benda lain tu. Okay, kita harap juga kepada orang ramai yang dekat luar sana mungkin akan terbukalah sikit, orang kata skeptical. Betul, terhadap wartawan ni semua. Kadang macam, yelah aku faham macam kau cakap ayat tadi, berkat kau punya kerja ni. Bukan manusia lah nak tentukan keberkatan satu kerja orang tu, dosa orang tu ke apa kan. Tak boleh lah. Aku kan pernah ada aku punya orang kata tu sahabat lah, dia PU lah. Dia ada kongsi, aku rasa PU atau Da'i, dua-dua sekali, PU Amin dengan Da'i Izzah pernah kongsi kat aku. Dia kata kita manusia ni, kesilapan kita adalah apa? Kita selalu buat kerja Tuhan. Menghukum bukan kerja kita, itu kerja Tuhan. Jadinya kita tak payah hukum siapa-siapa, biarkanlah dia dengan kerjaya dia, dan kita support siapa-siapa pun. Daripada anda jangan lupa terus support juga kita.
dalam Gempak Most Wanted. Yes, betul. Okay, untuk terus undi, sebelum tu tanya boleh tolong undi kita ni? Weh, aku dah undi dah. Dia dah undi. Oh, Dah undi dah. Dia ada bukti dia undi. Dia ada undi. Dia ada undi. Dia ada undi. Baik, terbaik. Aku dah undi. Bangga dengan korang ni. Aduh. Okey, terus sekian undi kami cerita malam Jumaat dalam Gempak Most Wanted. Betul. Juga terima kasih kepada yang dah undi. Korang kena ingat, kalau kita ada kejayaan dekat situ, dia bukan kejayaan kami berdua je. Bukan. Kami bertiga. Saya Azwan dan juga Abang Hadi. Selaku kita punya director, producer dan sebagainya. Dan kita ucapkan terima kasih yang mana baru subscribe, Ya, betul. yang mana juga follow kita dekat TT, yang follow kita dekat IG dan sebagainya. InsyaAllah kalau korang ni terus support, ada ramai lagi lah yang kita akan bawa kan. Betul, insyaAllah kita bawa orang-orang yang menarik, tertarik, memang the bomb untuk korang semua. Sampai sini dulu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dalam cerita apa? Cerita malam Jumaat bukan cerita biasa. Setiap orang ada kisah dia. Terbaik. Tet 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 tet. Wah, muzik ni.